Hi guys, so hari ni aku nak buat satu video educational sikit pasal trading and investing. So apa beza antara dua ni? Okay, so objektif aku hari ni ialah sebab aku nak fokuskan kepada orang-orang yang cuba nak trade. Tapi sebenarnya my point of view that majority orang Malaysia ni tak perlu trade. Dia kena invest. Okay, ni beza dia. So apa benda tu? And secondly, aku nak objektif aku untuk bukan pastikan. Objektif aku nak ajar orang sebenarnya korang tak perlu pergi kelas trading semua sebab diorang fokus pada trading bukan investing. Okay, sebab tu diorang tengok chart and so on. So kalau investing ni tak ada tengok-tengok chart. Okay, korang dah tahu benda korang nak beli, korang beli. Gitu je. Okay. Alright, so jom kita tengok dulu apa comparison antara trade and invest. Okay, this is my point of view. Okay, antara trading and investing. Okay, dia on a timeline. Okay, long term is investing, short term is trading. Okay, tapi trading pun dia dibahagi a few kategori ikut berapa long dia punya term tu, time frame dia tu. Okay, for example sekarang ni kita ada scalping. Okay, scalping ni selalunya orang buat dalam masa minutes. Okay, 2-3 minit, mungkin 10 minit. I don't know sebab aku tak pernah buat. Tapi it's a really short term. Okay, and then kita ada day trading. Day trading ni implied on his name. Dia dalam satu hari lah. Beli pagi, jual petang or tengah hari macam tu kan. Okay, dalam satu hari yang sama lah senang cerita. And then kita ada swing. Swing maksudnya dia follow the momentum. Okay, momentum tu selalunya dalam 2-3 hari. Okay, momentum tu tengah menaik. So dia beli mungkin awal sikit. Lepas tu momentum ada. Beli naik. Sampai masa dia rasa dah sampai sama ada dia punya profit target dah sampai. Ataupun dia rasa momentum tu dah tak ada. Dia jual. Okay, itu adalah swing trading lah. And then finally kita ada position trading. Okay, position trading ni dia dah mula ke arah investing. Which is dia tengok fundamental. Aku suka satu stock ni. Okay, dia punya business dia cantik. Okay, income dia cantik. Profit margin cantik. So aku rasa long term dia pun akan good. So masuk. Okay, itu position. Okay, so position ni usually in month. Beberapa bulan dia tengok. Lepas tu mungkin dia tunggu next quarter punya report. Rasa dah kalau cantik dia continue, kalau tak cantik dia boleh stop kat situ. Mungkin company tu dah tukar dia punya business fundamental ke apa kan. Mungkin dah dia nak buka something else, kita tak tahu. Dah tukar fundamental, so boleh keluar. And then finally kita ada investing. Okay, investing ni yang apa yang majority orang kena buat, which is long term holding. In my point of view, mesti more than 1 year. Okay, kita simpan duit tu more than 1 year. At least kalau ada certain yang bagi dividen, dia bagi dividen. Ada yang tak adalah. Okay, itu more than 1 year. Okay, this is the whole timeline lah. Alright, jom kita tengok apa beza semua ni in detail. Okay, so ni perbezaan dia in detail. Macam aku cakap tadi, untuk yang first row, it's all about timeline lah. Berapa lama kita hold that certain position. Okay, so problem untuk scalping dengan day trade ni ialah dia sangat high risk. Okay, risiko dah agak tinggi sebab dia more kepada speculation. Okay, speculation antara pembeli dan penjual. So the more people buy, harga akan naik. Bila orang sell, bila volume sell jual banyak, dia akan turun harga and so on. So dia based on supply and demand on the spot mostly. Okay, sebab itulah minit setengah hari je. Dia tengok sentimen hari tu macam mana. Okay, so dia agak high risk sebab kita tak tahu sentimen orang berubah. Okay, kita tak pasti adakah benda tu konsisten kan. So ada orang kata dia tengok chart, dia boleh faham benda tu kan. So up to them. Okay, personally aku tak boleh buat benda tu, aku tak reti. And biarlah diorang yang buat tu. Okay, so percentage ni apa? Percentage ni ialah bagi aku berapa orang yang betul-betul boleh buat benda ni is less than 1%. So aku sangat-sangat tak sarankan korang go under scalping dengan day trading. Okay, and then strategi yang dipakai untuk trading ni ada dua. Ada dua pula. Dia pakai technical analysis lah. Technical analysis dengan satu lagi kita panggil price action trading. Okay, technical analysis ni basically dia tengok MACD. Okay, bukan MACD McDonald. Okay, MACD
moving average, convergence, divergence, and then dia tengok RSI, okay. RSI ni relative strength index, okay. Dia tengok momentum pergerakan graf tu lah. So personally aku tak pakai sebab macam aku cakap, aku kurang believe in this kind of strategy. So aku tak pakai, and aku tak buat pun all this kind of trade. Okay, and kebanyakannya report cakap low rate of success. Okay, mana dapat benda ni? Mana kau tahu low rate of success kan? Okay, kalau kau pergi buka-buka website yang investing, broker-broker ataupun, yang selalu kan tulis kan, majority of users lose money. Mesti dia cakap tu. Okay, ataupun dia tulis 90% or 90% or 80% of users lose money. Okay, trade your own risk or something like that. Tak tahulah. So ni proof that tak semua orang boleh buat. And for me personally, less than 1% sepatutnya kat sini. Alright. Okay, now kita masuk dekat second punya part, which is the swing and position trading. Okay, ini hampir kena dengan aku. Aku actually in between lah. Mungkin more kepada position. Dia in between position and investment. That's my portfolio punya strategi. Okay, so kita akan tengok swing dengan position ni, dia more kepada medium to low risk. Sebab dia more kepada fundamental of the company. Okay, kita tengok company tu punya business plan macam mana. So, lebih masuk akal lah for me. Lebih masuk akal lah kita faham kenapa company tu stock dia naik. Kenapa company, certain company stock dia turun. Sebab profit tak ada. And let's say, Q1 punya report, tu profit turun. Okay, mungkin ada boycott yang Starbucks ada orang boycott. So, turun. So, kita faham kat situ. Okay, bukannya berdasarkan sentiment saja. And then, dia panggil benda tu fundamental analysis. Okay, so boleh juga pakai technical. Honestly, ada orang pakai technical, cuma aku tak pakai. Itu je aku cakap. Aku memang tak pakai technical analysis, aku just tengok fundamental analysis. Aku tengok PE ratio, okay, aku tengok Sortino ratio, and aku tengok Sharpe ratio. Itu antaranya lah. And then aku tengok volume and yang lain-lain tu. Banyak lagi aku tengok. Okay, so kenapa kat sini unknown? Aku tak tahu success known sebab aku tak ramai yang aku kenal buat strategi ni. And mungkin research paper pun tak banyak cakap pasal benda ni. So aku tak tengok. Tapi yang kita tahu, untuk investment, okay, majority of people masuk kat sini. Okay, majority of people masuk kat dalam investment. Kenapa low risk? Sebab usually korang bila invest ni, korang letak and korang pejam mata. And ada tempat lah. Tak semua tempat kau boleh buat macam tu. Kalau dalam stock market, kau letak and dia pejam mata, kita tak tahu apa jadi, mungkin dia boleh turun. Ada tempat yang mana low risk betul. Nanti aku tunjuk kat mana yang sesuai. And aku sangat sarankan majoriti orang dekat sini. Kau tak payah pergi yang lain-lain ni. Okay, tak payah pergi bahagian trade. Fokus kat investing. Okay, macam aku cakap tadi, most kelas-kelas kat luar tu, dia tak cakap pasal investment. Dia cakap pasal trade. Okay, so sebab tu aku cakap, korang tak perlu nak pergi kelas. Okay, focus on something simple. Okay, so 90% orang kat sini and high win rate. Okay, kenapa high win rate? Okay, tengok je lah KWSP berapa orang kat dalam tu. Okay, dia simple way lah. KSB berapa orang dalam tu? Pernah tak orang rugi duit dalam SB? Pernah tak orang rugi dalam KWSP? Letak kat situ. Itu investment. Okay, high win rate. Okay, majority orang yang letak duit dalam tu memang win. Okay, so fokus kat situ. Itu yang aku cuba sarankan. Tak payah bazir masa korang. Fokus nak belajar. Ambil tu, itu baru belajar je dah ambil masa. Bukan sekat masa, duit je. Baik duit tu korang invest. Okay, nak belajar, pakai masa and duit. And then, bila dah ada ilmu tu, korang nak bazir masa, nak kaji satu-satu company. Lagi leceh. Okay, so, baik invest biar orang yang profesional dibayar untuk buat tu, buatkan untuk korang. Alright, so kalau korang nak invest kat mana? Ini aku beritahu sikit. My point of view. Okay, so, investment. The first thing, ASB. Okay, ASB ni aku letak sebagai placeholder je lah. So, selain daripada ASB, kau boleh KWSP. Boleh tabung haji. Anything yang korang tak boleh tengok. Korang letak set and forget. That kind of strategy sangat bagus. Okay, so korang tak ada nak stress tengok harga naik turun. Okay, lagi-lagi ASB, tabung haji KWSP ni kita panggil fixed price. Korang letak banyak tu lah duit korang. And then dia akan tambah tahunan based on dividend. Macam tu. Okay, so ini antara yang selamat. Okay, cuma ada beza pula, contohnya macam KWSP kita panggil low liquidity. Maksudnya bila korang letak tu susah nak keluarkan. Sebab cara KWSP ni dia nak elakkan orang keluar. So bila retire nanti ada duit. Okay, dia tak nak orang yang kalau boros kan, dia memang keluarkan selalu lah. So ini nak kontrol untuk bagi orang yang tak ada disiplin. Rasa yang korang tak ada financial discipline, letak dalam KWSP.
So, biar orang yang hold duit korang. Nanti korang dah retire, ada duit. Rasa korang ada disiplin untuk control money management, korang boleh letak dalam ASB yang tabung haji lah. Alright. So next, bila dah ada kat situ, okay, ingat perkataan aku bila dah ada. Bukannya korang boleh choose ada. No. Start with this first. Okay, bila dah ada ASB, tabung haji, okay, ASB, baru go to the others. Okay, go to the others, ni contohnya commodity, which is gold ataupun silver. Okay, ini optional. Up to you. Kalau korang rasa korang prefer, gold kan sekarang kan, orang Malaysia kan suka beli gold kan. So, belilah gold, tak ada masalah. Simpan gold. Okay, beli tiap-tiap bulan, up to you. 1 gram, 1 gram. Ada kawan aku buat macam tu. 1 gram, 1 bulan. Okay. And then, kalau rasa tak mampu kan, mungkin mahal saya, aku tak tahu. Mungkin mahal, rasa tak mampu. Okay, korang boleh go to ETF. Okay, ETF ni apa? ETF ni ialah satu fund. Okay. Dia dalam fund tu ada banyak company yang diinvestkan. Okay, ada orang managekan untuk korang. Okay, so dia managekan untuk korang company tu. So secara automatik korang dah diversify. Okay, risk tu dah kurang jadinya. So ETF ni salah satu tempat yang bagus lah korang nak invest. Okay, contoh ETF yang ada apa? Okay, kalau korang tak kisah halal haram, SPY. SPY ni ialah stok 500 stok terbesar dekat US. Okay, ni termasuk Meta, Nvidia and so on lah. So dalam tu ada SPY. 500 company dekat dalam SPY. Okay, and then kita ada SPUS. SPUS ni apa pula? Okay, daripada 500 tu tadi, yang halal, yang patut syariah saja dia masuk dalam SPUS. Okay, ini korang boleh google sini lah. Siapa ada Mumu account, boleh check this out. Okay, ada SPUS. And then lagi satu ETF kita panggil HLAL. Okay, halal lah sebenarnya. Ni basically yang buat ialah Wahid Invest. Wahid Invest yang buat ETF ni. So kalau korang tak ada apps Wahid, korang ada Mumu, korang nak letak duit dalam tu, ini Wahid Invest punya position ETF. Okay, next. Ini yang aku kurang recommend dekat korang, which is stock in crypto. Boleh, tak ada masalah nak masuk kan. Apa salah diversify ke semua tempat. Tapi aku kurang recommend sebab this is where the risk come in. Okay, ni agak risky. Okay, crypto lebih risk sebab dia lebih volatile compare dengan stock. Stock ikut stock juga. Kalau stock yang kita panggil penny stock, lebih volatile lah. Tapi kalau kau ambil blue chip, which is yang aku masuk, semua blue chip saja, aku tak masuk yang chip company. Okay, kalau blue chip company memang patutnya lebih stable. Okay, kurang volatility, melainkan ada news yang besar. Okay, so ini boleh masuk, tak ada masalah. Tapi the problem is masa. Korang nak kena analyse the stock satu-satu. Baik, masuk ETF, dia dah analysekan untuk korang semua. Korang letak duit, invest macam tu. Okay, yang kedua, korang tak tahu korang masuk position yang elok ke tak. Risiko tinggi. Okay, dah habis masa nak analyse. Lepas tu mungkin rugi. Yang ketiga, korang tak diversify. Korang perlukan duit yang banyak untuk diversify. Okay, so itu 3 yang aku rasa main thing lah. And then masuk ke crypto. And crypto ni secara shortnya sama je tadi. Mungkin dia tak ada sangat ada benda nak analisis. Mungkin korang tengok chart, up to you. Tapi aku tak pernah tengok macam tu. Cuma aku sarankan 3 crypto ni je. 3 coin ni je kau masuk. Okay, Bitcoin, Ethereum dengan XRP. Yang lain-lain bagi aku terlalu spekulatif. Jadi fokus kat 3 ni sepatutnya dah cukup untuk korang invest dalam crypto. Alright. So I think itu je. So kita masuk conclusion. So conclusion aku yang aku cuba nak sampai kat korang, korang tak perlu belajar trading. Tak perlu habis duit korang apa-apa. Dia kadang-kadang bagi ratus kan. Ratus-ratus pergi kelas. Tapi dia bagi basic je. Benda lebih kurang macam ni juga. Kan? Tengok graf cakap bullish. Benda yang boleh korang google. Oh, ini graf bentuk bullish. Ini graf bentuk bearish. Kan? Korang tak perlu tahu benda tu semua. Okay? Korang benda tu boleh google. Tak ada masalah. And then dia kata, oh ini basic. Lepas ni kalau siapa nak intensive class kan. Kita ada kelas at next. Lepas tu korang bayar RM1,000 pula. Tengok ada lagi satu. Okay, super VIP punya kelas. Okay, RM10,000. Okay, siapa jadi duit banyak tu kan. Daripada korang pergi kelas, baik letak dalam ASB. Kalau tak nak ASB tadi, ASB, Gold, ETF. 3 tu je. Fokus kat situ. Okay. Nanti mungkin kalau korang nak more detail pasal ETF, aku boleh bagi tahu. Aku boleh buat video tu. Okay. So yang kedua, keep it simple. Okay. Keep it simple macam aku cakap tadi. 3 benda tu je. Tak payah nak tengok graf, pening kepala.
Okay, kenapa nak tengok graf semua? Ada masa ke? Baik korang fokus cari kerja, dapat duit lebih, invest. That's the way. Okay, fokus on long term macam tu. Okay, so 15 minit dah. Okay, aku harap video ni membantu korang. And kalau korang rasa ada kawan-kawan korang yang cuba nak trade ni kan, cuba tunjuk video ni. Kalau ada orang rasa ada orang boleh ambil risk macam tu, bagi masa untuk read, analyze stocks, okay, biarlah. Okay, tapi kalau tak, cuba convince orang focus on investing, not trading. Okay, rasa membantu, please like and share. Subscribe kalau korang nak subscribe. Tak kisah pun. Buat ni suka-suka je. Alright, that's all for today. Bye-bye.